Alright. Macam doktor senyum tu mesti ada jawapan. Okey. Lutut saya pernah meletup waktu saya nak change direction masa main rugby. Memang mati lampu waktu tu. Tapi bila pergi X-ray, doktor catat tak ada apa-apa, bukan ACL katanya. Tapi sampai sekarang, lutut ni bunyi pop tiba-tiba selalunya waktu solat. Macam mana tu doktor? Alright. Macam doktor senyum tu mesti Okey. ada jawapan. Okey. So, lutut pernah meletup waktu change direction masa rugby. Okey. Ini kalau ikutkan daripada cerita yang orang yang bertanya ni, nampak macam ligament injury. Okey, kenapa? ACL, contoh kalau saya sebutkan ACL ni, untuk dia putus selalunya kecederaan dia bagaimana tau saya cerita. Pertama, dia mesti ada movement pivoting, maksudnya terpusing. Maksudnya waktu dia change direction, terpusing macam tu boleh menyebabkan ACL. Yang kedua, foot planted, maksudnya lutut kaki dia pijak tanah. Maksudnya waktu dia bermain rugby tu dia pijak tanah dan dia cuba change direction. Jadi paha ke atas, berpusing ke arah lain, kaki masih planted ke tanah. Sebab selalunya pemain bola atau rugby ni dia menggunakan kasut yang punya start. Jadi bila kasut punya start, kasut tu akan grip ke tanah dan menyebabkan kaki tu fix pada keadaan tu, tetapi badan sudah berpusing. Dengan force yang tinggi boleh menyebabkan ligament lutut dan menyebabkan tak sembilan. Yang ketiga, kalau dia cakap ada bunyi meletup, pop sound, itu lagi jelas lah kecederaannya adalah cederaan ACL. Bila dia kata dia ada pergi ke klinik dan klinik tu hanya melakukan X-ray sahaja, sepatutnya X-ray ni kalau nak ikutkan tak boleh nampak untuk diguna. So X-ray ni sebenarnya nampak tulang. Itu cerita dia. Kalau kita buat X-ray untuk rule out patah ataupun untuk rule out osteoarthritis sendi rapat, memang boleh nampak. Tetapi kalau ligament contoh macam ACL, collateral ligament, meniscus, X-ray tak boleh nampak. Yang boleh nampak hanyalah MRI. Jadi mungkin sepatutnya doktor tu perlu untuk suggest dia pergi ke hospital yang lebih besar yang ada kemudahan MRI untuk buat MRI. Okey. Dan seterusnya bila dia cakap sampai sekarang lutut pop berbunyi dan selalunya waktu solat. Bila solat kadang-kadang kita ada position yang dipanggil tahiyat akhir lah. Yang mana kita bengkokkan kaki dan kita twistkan kaki. Dalam keadaan macam tu ACL yang tercedera atau menyebabkan lutut tu boleh terkeluar. Kalau macam ni, saya nasihatkan untuk yang bertanya ni lah, kalau boleh datang ke hospital yang besar. Kalau berada di area Alostak, boleh datang ke PMC buat confirm diagnosis. Jadi kalau dapat diagnosis tu, kita boleh menggunakan rawatan yang sepatutnya untuk menghilangkan komplain yang sedia ada yang selalu bertanya macam tu. Okey.